ربي يسر ولا تعسر، ربي تمم بالخير يا ذا الجلال والإكرام، وحسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin mukminin, mukminat, tuan-tuan dan juga puan-puan sekalian, kita mulakan dengan 10 ayatin min awali suratil kahfi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwajan qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. صدق الله العظيم. حسبنا الله. إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم يبعثون. وبعد، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Seluruh ashabul fadilah, tuan-tuan pegawai serta ahli jawatan kuasa Masjid Al-Irfan, hadirin dan juga hadirat, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Azza wa Jal, Tuhan yang selayaknya mendapat puja dan puji, Tuhan yang maha mentakdir segala sesuatu, termasuklah pertemuan kita pada malam ini bagi membicarakan kitab Bidayatul Hidayah
karangan Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah. Dan malam ini adalah perbahasan permulaan kalam Al-Imam Al-Ghazali, dan masing-masing kita ada rujuk, dan pada setiap syarah kita akan mulakan dengan kalam Al-Imam Al-Ghazali sendiri sebelum diterjemah ke lughah ataupun bahasa kita. Baik. Muka surat yang pertama setelah kita membicarakan tentang muqaddimah dan juga qaimatul kitab, kandungan kitab ini, apa yang bakal dibicarakan. Pada muka surat yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Imamul Alimul Allamah. Qala Syekhul Imamul Alimul Allamah Hujjatul Islam wa Barakatul Anam Abu Hamidin Muhammadun ibnu Muhammadin ibni Muhammadin al-Ghazali At-Tusiyu Qaddasallahu ruhahu wa nawwara dharihahu, amin. Alhamdulillahi haqqa hamdihi wassalatu wassalamu ala khairi khalqihi Muhammadin rasulihi wa abdihi wa ala alihi wa sahbihi man ba'dah. Dia tambah sikit tuan-tuan, wa sahbihi wa man ba'dah. Sebelum man tu wa man ba'dah. Amma ba'du fa'lam ayyuhal harisul muqbilu ala iqtibasil ilmil muzhiri min nafsihi sidqar rughbati wa fartat ta'attushi ilayhi, annaka in kunta taqsudu bi talabil ilmi al munafashata wal mubahata wa taqadduma ala al aqrani wa isti'malata wujuhin nasi ilayka wa jam'a hutamid dunya fa anta sa'in fi فأنت ساع في هدم دينك وإهلاك نفسك وبيع آخرتك بدنياك، فصفقتك خاسرة وتجارتك بائرة. Bukan bi, ba'irah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah. Ini terjemah bagi lafaz ataupun bagi kalimah Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Kalau tuan-tuan masih ingat, pada muqaddimah kitab 40 hadis akhlak mulia, bila kita membicarakan kalimah Bismillahirrahmanirrahim, kata sebagian ulama, sekalian kitab-kitab yang terdahulu yang diturunkan pada nabi-nabi yang awal, seperti Zabur kepada Nabi Daud, Taurat kepada Nabi Musa, Injil kepada Nabi Isa, dan juga suhuf-suhuf sebanyak 100 suhuf itu, sekalian kitab-kitab samawi yang terdahulu yang 3 itu, dan suhuf-suhuf yang 100 suhuf itu terkandung di dalam Al-Quranul Karim, kandungannya ataupun intipatinya.
Dan Al-Quran pula mengandungi 114 surah. 114 surah itu terkandung pula dalam surah Al-Fatihah. Al-Fatihah As-Sab'ul Mathani, ada 7 ayat. Bahkan selain surah Al-Fatihah, digelar juga surah Al-Fatihah dengan Ummul Quran ataupun Ummul Kitab, ataupun disebut juga dan digelar As-Sab'ul Mathani. Walaupun bagi sebagian mazhab Bismillahirrahmanirrahim itu bukan ayat dari surah Al-Fatihah, tapi dengan sebab Nabi menyebut surah Al-Fatihah itu As-Sab'ul Mathani, 7 ayat, maka tetap bagi mazhab yang mengatakan Bismillahirrahmanirrahim bukan daripada ayat-ayat surah Al-Fatihah, menjadikan surah Al-Fatihah itu tetap 7 ayat, yakni dengan menjadikan siratal ladzina an'amta alaihim 1 ayat, ghairil maghdubi alaihim waladdallin ayat yang lain, untuk mencukupkan bilangan 7 ayat. Dengan sebab Fatihah itu disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan as-sab'u, 7, yakni bilangan ayatnya. Adapun di sisi mazhab al-Imam Asy-Syafi'i, 7 ayat itu bermula dengan Bismillahirrahmanirrahim dan siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin dikira 1 ayat sahaja. Jadi pandangan itu tetap sama pada jumlah ayat surah Al-Fatihah. Cuma khilaf pada mensabitkan adakah bismillah itu 1 ayat dari Al-Fatihah ataupun tidak. Tapi bilangan ayat tetap 7 juga. 7 ayat surah Al-Fatihah itu pula terkandung dalam kalimah Bismillahirrahmanirrahim ayat yang pertama. Dan Bismillahirrahmanirrahim itu pula terkandung di dalam huruf ba pada Bismillahirrahmanirrahim. Dan ba itu pula terkandung pada titik. Dan adapun titik itu bukanlah murad, bukanlah maksudnya titik pada ba itu, tidak. Tetapi maksud titik itu ialah titik yang mula terhasil, titik yang mula terbentuk bila kita nak tulis huruf ba. Bila kita nak tulis huruf ba, kita tak mula dengan titik, kita buat rumah dia dulu. Ke tuan-tuan puan-puan tulis ba titik dulu, baru buat rumah. Ada kaedah dia, buat rumah dia dulu, baru buat titik sesudah itu di bawah dia. Titik yang mula yang terbentuk pada qalam, bila kita tak pensel, tak pen dan seumpama, bila kita letak nak tarik, nak bentuk rumah ba tu, tuan-tuan tak tertangkat, dia terbentuk titik sikit kan. Itulah permulaan himpunan yang kita sebutkan tadi. Apa maksud ba itu? Bi kana ma kana wa bi yakunu ma yakun. Dengan kerana akulah, kata Allah, berlaku apa yang telah berlaku, dan kerana aku jugalah akan berlaku apa yang akan berlaku. Semuanya mengisyarat di bawah ta'alluq, kuasa dan tadbir Allah buat sekalian makhluk, apa yang berlaku ke atas kita. Baik. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, berkata Syekh Imam Alim Al-Allamah Hujjatul Islam dan Barakatul Anam, siapa? Abu Hamid Muhammad, kita sebut nama dia pada pertemuan bulan yang lalu, Muhammad bin Muhammad. Hamid tu anak dia, maka disebut Abu Hamid, ayah Hamid. Nama beliau Muhammad bin Muhammad bin Muhammad.
Al-Ghazali At-Tusi, dan kita telah sebut apa maksud At-Tusi pada pertemuan yang lalu. Semoga Allah mensucikan roh dan memberi cahaya pada kuburnya. Di dalam muqaddimah lafaz Arabiah disebut amin. Apa terjemah dia? Perkenankanlah. Yang kita dah sebut amin, amin, amin. Amin sekurang-kurang tuan-tuan dia ada 8 makna. Dan makna yang paling masyhur, perkenankanlah doa kami. Baik. Segala puji bagi Allah. Segala puji bagi Allah dengan sebenar-benar pujiannya. Dan bila sebut segala, banyaklah puji ni. Ada berapa sekalian tuan-tuan bab puji ni? 4. Itu yang kata segala tu. Nah, yang 4 ini, yang pertama, puji Allah bagi zatnya sendiri. Allah puji zatnya sendiri. Itu satu. Yang kedua, puji Allah kepada makhluknya. Itu yang kedua dalam bahagi puji. Yang ketiga, puji makhluk kepada Allah seperti kita memuji Allah terhadap sesuatu nikmat yang kita terima. Itu cara ringkas dia. Dan yang keempat, puji makhluk antara makhluk, sebagaimana puji sebahagian kita terhadap sebahagian yang lain. Maka disebut segala itu merujuk kepada 4 pecahan puji ini. Keempat-empat pujian ini kembali dan menjadi milik Allah Ta'ala, Tuhan yang selayak menerima pujian itu. Segala puji bagi Allah dengan sebenar-benar pujiannya. Salawat dan salam ke atas sebaik-baik makhluknya. Siapa? Yaitu Nabi Muhammad, Rasul dan hambanya. Nabi Muhammad itu Rasul utusan Allah dan hambanya, hamba Allah, ciptaan Allah sebagaimana kita. Dan juga kepada ahli keluarga dan para sahabatnya dan pengikut-pengikutnya. Amma ba'du fa'lam ayyuhal harisul muqbilu ala qatibasil ilmil muzhiri min nafsih. Seterusnya ketahuilah wahai peminat yang sedang bertungkus lumus pada mendapatkan ilmu. Bila disebut peminat, pecinta maksudnya, merujuk kepada sekalian penuntut ilmu. Dan cerita dia tuan-tuan, kalau kita ni bukan peminat ilmu, bukan pencinta ilmu, maaf sebutlah kita tak duduk di sini malam ni, dan kita tak berada dalam suasana ini selama ini. Dan tuan-tuan dan puan-puan juga maklum apa yang kita boleh buat waktu sekarang kalau selain daripada suasana ini. Boleh meronda-ronda, boleh lepak-lepak, boleh jalan-jalan, pergi makan-makan, healing-healing. Kalau itulah pilihan waktu sekarang ni. Namun tuan-tuan dan puan-puan memilih suasana ini sejak sekian lama, maka selayak tuan-tuan dan puan-puan digelar apa? Peminat ataupun pecinta yang sedang bertungkus lumus pada mendapatkan ilmu. Usaha sungguhlah cerita dia. Dan ceritanya juga tuan-tuan, kalau inilah apa yang tuan-tuan buat, puan-puan buat selama puluhan tahun, dalam keadaan tuan-tuan dan puan-puan ada komitmen yang lain, dalam keadaan tuan-tuan dan puan-puan diuji sakit demam dan sebagainya, cuaca, keletihan, bertembung dengan waktu rehat, tiba-tiba tuan-tuan juga, puan-puan sanggup, orang kata, redah segala apa yang kita sebut itu untuk memastikan tuan-tuan
puan-puan ada dalam suasana majlis ilmu sebegini, sama ada di sini ataupun di mana-mana majlis ilmu itu berlaku, maknanya tuan-tuan, inilah petanda pengakhiran kita husnul khatimah. Dan ada sebahagian kita tuan-tuan matinya dalam majlis ilmu, matinya dalam keadaan suasana menuntut ilmu, dan matinya dalam keadaan dia dikenali sebagai seorang yang lazim menuntut ilmu. Itu yang kita nak tuan-tuan, dan juga puan-puan sekalian. Yang menzahirkan keinginan yang benar dari dalam dirinya dan amat dahaga kepadanya. Tuan-tuan tunjuk sungguh kehendak nak belajar, nak menuntut ilmu, nak ambil faham agama, nak hilangkan syak waham dalam urusan agama, nak cari bab yakin atas urusan agama kita sendiri. Usaha untuk hadir, usaha untuk sampai. Dan saya juga teramat yakin tuan-tuan juga pada waktu yang sama ada juga mustahak yang lain. Kadang berjanji dengan kawan, kadang urusan keluarga, urusan sendiri, waktu yang sama. Tapi tuan-tuan, dengan tata kelola kita sebut hari ini, tuan-tuan atur masa tuan-tuan. Dan juga puan-puan sekalian, barakallahu fikum, menandakan betapa tuan-tuan peminat dan pencinta ilmu. Apa tandanya? Yang menzahirkan keinginan yang benar dari dalam dirinya dan amat dahaga kepadanya, dahaga pada ilmu itu. Nampak jelas. Sekiranya kamu, kata Al-Imam Al-Ghazali, dituju pada kita kalam ni, annaka in kunta taqsudu bi talabil ilmi al-munafasata wal mubaha. Ni Imam Ghazali mula-mula dia pesan dulu. Dia nak perbetul nawaitu kita, qasad kita, niat kita ni. Sebab kita nak pergi banyak bab ni tuan-tuan. Banyak perkara nak sentuh. Dan ada ketika yang kita nak bahas kena batang hidung kita sendiri. Harap bersedialah bab-bab ni. Sekiranya kamu bermaksud dengan mencari ilmu itu untuk berlumba-lumba dan bermegah-megah dan terkemuka di kalangan kawan-kawan. Ada yang menuntut ilmu tujuan dia nak, orang kata apa, bermegah ni kira, kalau kita kata belagak lah, kita kata action, kira nak tunjuk lebih diri pada orang lain dengan ilmu yang dia dapat. Dia nak apapun dia yang paling dengan ilmu yang dia ada. Dan dia merasakan dia selayaknya dapat lebih daripada orang lain apa yang orang lain dapat, dengan sebab ilmu yang dia dah ada. Ini pesan Imam Ghazali ni. Kalau dia kata sekiranya kamu bermaksud dengan mencari ilmu itu untuk berlumba-lumba dan bermegah-megah dan terkemuka, nak masyhur, kita tak tahu niat dia, tapi dalam diri dia itulah yang menggerakkan dia belajar. Tujuan nak bermegah-megah, nak masyhur, nak terkemuka, nak berbangga-bangga dengan ilmu yang dia ada. Di kalangan kawan-kawan, di kalangan orang yang kenal dia, dia nak dia ni lebih lah, dengan sebab ilmu yang dia milik. Imam Ghazali sebut ni sebab sabit dalam riwayat. Nabi sebut, sesiapa yang menuntut ilmu dengan tujuan untuk berdebat dengan ilmuwan yang lain, berdebat, nak patah hujah, supaya hujahnya itu menang atas hujah orang. Sesiapa yang menuntut ilmu untuk berdebat dengan alim yang lain,
ataupun untuk mengangkat dirinya di kalangan orang yang jahil, ataupun untuk dapat satu-satu habuan dunia yang dia ingin. Orang yang begini memang sah-sah dia belajar. Kalau tak, dia tak mai antara sebab berbangga dengan ilmu, nak berdebat dengan orang, sebab dia belajar. Tapi dengan sebab niatnya itu bukan ikhlas lillahi ta'ala, bukan dengan tujuan nak keluarkan dia daripada daerah jahil, tidak. Bukan dengan sebab ilmu yang dia belajar dia boleh membimbing orang lain jalan hidayah, juga tidak. Laqiyallah, sewaktu dia bertemu dengan Allah akhirat kelak, wa huwa alaihi ghadban, Allah murka pada dia. Padahal patut-patut dengan ilmu itu dia dapat kemuliaan yang orang lain tak dapat. Tapi sebalik kehinaan yang dia dapat dengan Allah. Kalau itulah tujuan dia belajar dan menuntut ilmu selama ini. Puluh tahun tuan-tuan kita mengaji, puluh tahun. Inilah bekal akhirat saya tuan-tuan dan puan-puan. Jaga elok-elok. Kita mungkin bab-bab lain kita terkorang nak bawa pergi sana, duk nampak dalam bab mengaji ni lama. Selalu lazim suka dengan perbuatan menuntut ilmu ni. Jagalah elok-elok nawaitu kita. Nah, jangan ada niat sampingan yang lain yang bukan kerana Allah. Nah, penat lelah yang kita dapat kalau itu tujuan kita. Dan bagi menarik perhatian orang ramai kepada dirimu dan mengumpulkan kekayaan duniawi, maka kamu adalah orang yang berusaha menghancurkan agamamu dengan tujuan-tujuan itu dan membinasakan dirimu serta menjual akhiratmu. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunia, kata Nabi. Jual agama dengan dunia. Tak baloi tuan-tuan. Tak baloi jual agama dengan dunia. Tapi ada manusia yang itulah tujuannya. Maka mula-mula lagi Imam Ghazali pesan pada awal kalam beliau dalam kitab Bidayatul Hidayah ini, jaga hala tuju niat kita. Yang siapa pun tak tahu, siapa pun tak nampak maksud dan niat itu kecuali kita dan Allah Azza wa Jalla yang tahu. Nah, maka penjualanmu itu rugi dan perniagaanmu porak-poranda. Tuan-tuan, dia umpama menuntut ilmu ni kita berniaga nak cari laba. Apa maksud laba? Untung. Kita korban tenaga kita, wang ringgit kita. Tu maksud menuntut ilmu tu ibarat perniagaan. Kita korban masa rehat kita, tu modal kita belakang tu. Mana labanya? Apa maksud laba? Untung. Mana untungnya? Dengan kita peruntukkan masa rehat kita, tenaga kita, wang ringgit kita, umur kita untuk bab menuntut ilmu. Itu modal dalam niaga pada perkara menuntut ilmu. Mana untung kita? Untung kita di akhirat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan faham urusan agama kita. Tapi orang yang jual agama, orang yang menuntut ilmu semata-mata nak berdebat dengan orang lain, semata-mata nak pujian, sanjungan, masyhur, nama, title, pangkat, jawatan, sesuatu dari habuan-habuan dunia yang nafsu dia nak, maka perniagaannya, dia kata apa? Maka penjualanmu itu rugi dan perniagaanmu porak-poranda. Tak ada hasil apa-apa, modal habis gitu ya. Akhirat haba'an mansura, umpama debu yang bertebangan sahaja.
tak ada natijah, tak ada apa-apa hasil. Na'udzubillahi min zalik. Semua tuan-tuan mai masa, wang ringgit, tenaga, waktu rehat, umur tuan-tuan habis dalam majlis ilmu. Tu modal tuan-tuan sebenarnya dalam bab menuntut ilmu. Takkan sia-sia lagu tu ya. Nah, maka itu yang Imam Ghazali pesan, supaya kita sedia bawa fikir ni dalam diri kita. Tak kira tuan-tuan mengaji di mana pun, berada di bumi mana pun, dalam bab menuntut ilmu, ikhlaskan niat kerana Allah, supaya berbaloi penjualan kita ataupun untung dan laba perniagaan kita dalam bab menuntut ilmu ini. Wa muallimuka mu'inun laka ala isyanika wa syarikun laka fi khusranika wa huwa kabai'in sayfin min qati'i tariqin kama qala sallallahu alaihi wasallam, man a'ana ala ma'siyatin walau bi syatri kalimatin kana syarikan lahu fiha wa in kanat niyyatuka wa qasduka bainaka wa bainallahi ta'ala min talabil ilmi al-hidayata duna mujarradir riwayati fabshir fa innal malaikata tabsutu laka ajnihataha idza masyaita wa hitanul bahri tastaghfiru laka إذا سعيت ولكن ينبغي لك أن تعلم قبل كل شيء أن الهداية التي هي ثمرة العلم لها بداية ونهاية وظاهر وباطن ولا وصول إلى نهايتها إلا بعد إحكام بدايتها ولا عثور على باطنها إلا بعد الوقوف على ظاهرها. Tuan-tuan angguk macam faham. Angguk tu macam faham lah, tak terjemah tak apa kot ya. Baik. Dan gurumu pula, wa muallimuka mu'inun laka ala isyanika wa syarikun laka fi khusranik, dan gurumu pula adalah penolongmu atas kemaksiatanmu dan kongsimu dalam kerugianmu. Beliau umpama penjual pedang kepada perompak. Itu dia. Sebab tu tuan-tuan, dalam ilmu cari guru yang ikhlas kerana Allah. Kerana guru yang ikhlas itulah akan menatijahkan anak murid juga yang ikhlas kerana Allah. Penting dalam bab tu. Dan perhatikan daripada siapa kita mendapatkan ilmu itu. Itu juga suatu perkara yang penting dalam proses mendapat dan memperoleh ilmu. Perhatikan daripada siapa kamu mendapatkan ilmu itu. Seperti Rasulullah sallallahu seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man a'ana ala ma'siyatin walau bi syatri kalimatin kana syarikan lahu fiha. Maksudnya, sesiapa yang menolong dalam melakukan sesuatu maksiat walaupun setengah kalimah, dikira berkongsi dengannya pada maksiat tersebut. Kadang kita tak buat pun maksiat tu tuan-tuan, tapi kita bagi lorong, kita bagi cara, kita bagi tip, kita bagi clue, maka yang berkenaan juga dianggap berkongsi pada perkara maksiat dan dosa itu. Makna kita berpakat, orang kata bersyarikat, bersekutu dengan perkara maksiat itu. Kita tak buat, orang lain yang buat, tapi kita bagi galakkan, tapi kita bagi cara, kita bagi petua, kita bagi kemudahan pada dia. Sedangkan kita mengetahui apa yang bakal dia akan buat itu salah. Maka yang menasihatkan, yang bagi petua, yang bagi jalan, yang mengajarlah perkara yang salah,
berkongsi dengan orang yang melakukan kesalahan itu. Dan jika niat dan qasadmu dengan Allah Ta'ala dalam menuntut ilmu, hak ni yang kita nak ni. Setelah dipesan, jangan bagian-bagian, ini yang selayak, yang sepatut. Apa dia? Dan jika niat dan qasadmu dengan Allah Ta'ala dalam menuntut ilmu itu untuk mendapat hidayah, bukan semata-mata untuk bercakap-cakap, maka bergembiralah. Kalau niat kita kerana Allah, bergembiralah, kata Al-Imam Al-Ghazali. Kenapa? Kerana para malaikat, fa innal malaikata tabsutu laka ajnihataha, telah mengembangkan sayapnya bagimu apabila kamu berjalan. Ni orang yang menuntut ilmu kerana Allah ni. Malaikat kembangkan sayap yang Allah ciptakan pada setiap malaikat itu. Ajnihah, ada sayap-sayap, masing-masing ada sayap. Jibril alaihi salam, ada riwayat kata dia ada 1,600 sayap. Satu sayap saja menutup masyriq dan maghrib, timur dan barat. Satu sayap dia sahaja, sayap Jibril alaihi salam. Ada lagi baki sayap yang lain. Maka untuk seorang penuntut ilmu yang ikhlas kerana Allah, malaikat itu mengembangkan sayapnya bagimu, macam melindungi perjalanan orang yang menuntut ilmu ni kerana Allah daripada mara bahaya, musibah dan sebagainya. Dan segala ikan, wahitanul bahr, dan segala ikan dalam lautan meminta ampun bagimu apabila kamu berjalan. Ni banyak mana ikan, tuan-tuan, yang ada di laut, di air, sentiasa beristighfar, meminta ampun terhadap orang yang menuntut ilmu kerana Allah. Kita duk istighfar untuk kita, satu hal, satu bab. Selain daripada kita, tuan-tuan, malaikat pun ada yang minta ampun bagi pihak kita. Termasuklah ikan-ikan di laut, di air juga meminta ampun untuk kita. Dan jangan heran, tuan-tuan, ada dosa kita yang Allah ampun dengan istighfar daripada malaikat dan ikan-ikan untuk kita, bukan istighfar daripada kita. Hanya semata-mata kita dapat atas jalan jadi seorang penuntut ilmu. Berbahagialah dengan perkhabaran ini. Sagi tuan-tuan tak istighfar pula, banyak malaikat istighfar dah, ikan banyak mana lepas pergi ke laut tak nak kata habis, kan? Duk betul pakai tak istighfar lah untuk aku ni, serah hak Nabi Abang ni sudah. Lagu tu pula dah, kan? Itu penambah baik atas istighfar yang kita peroleh selain daripada istighfar kita sendiri. Meminta ampun bagimu apabila kamu berjalan, yakni dalam bab menuntut ilmu itu. Tetapi sebelum itu kamu sepatutnya mengetahui bahawa hidayah, yakni petunjuk yang merupakan buah daripada ilmu, baginya ada bidayah. Apa itu bidayah? Permulaan. Dan ada nihayah. Apa itu nihayah? Kesudahan. Ada zahir, ada bab ta'at yang zahir, dan ada batin, ada bab ta'at yang batin. Tuan-tuan, puan-puan boleh rujuk qaimatul kitab, kandungan kitab kita yang sebelum ni. Kita nampak pecahan zahir dan batin tu. Dan kamu tidak akan sampai kepada nihayatul hidayah, yakni kesudahan hidayah, dan kamu tidak akan dapat menyelami batin hidayah kecuali kamu telah selesai daripada menyempurnakan segala urusan yang berkenaan dengan zahir hidayah itu, yakni terlebih dahulu. Maknanya kita tak akan dapat kemuncak apa yang kita nak dalam ma'rifatullah, dalam bab kenal Allah, dalam bab khusyuk, dalam bab lazat beribadat, kecuali setelah kita lalu apa yang kita lalu selama ni dalam bab ibadat harian kita. Dan ibadat harian itulah kita nak sentuh, kita nak suluh, kita nak tafsilkan supaya benar-benar muwafaqah dengan apa yang Nabi nak daripada kita. Yang akhirnya setelah kita
melalui bidayatul hidayah, permulaan hidayah, dengan amal-amal itu kita akan sampai nihayatul hidayah, kesudahan bagi hidayah, iaitulah syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Jadi perbahasan akan kita sambung pada bulan yang akan datang dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita semakin akan menterjemah apa maksud kalam Al-Imam Al-Ghazali ini untuk kita bawa dalam hidup harian kita dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala, insya-Allah, sehingga kita menutup dua kelopak mata kita dan diakui kita sebagai hamba Allah yang muttaqin. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahu maulana al-karim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.